Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan Top 10 Thinking Tactic. Ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Top 10 Thinking Tactics berdasarkan buku Top 10 Thinking Tactics, A Practical Introduction to the Thinking Skill Revolution oleh Mark Lake and Marjorie Needle, 1995. Program ini menggunakan aktiviti yang menyerukan seperti kartun dan juga permainan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menjadikan pelajar lebih fokus kepada pembelajaran. Taktik ini dibagi kepada dua kumpulan, iaitu taktik asas dan juga taktik peringkat lebih tinggi. Taktik asas seperti pinpointing the problem dan teknik mengajar kanak-kanak mencari masalah dan mencipta penyelesaian langkah demi langkah. Taktik peringkat tinggi seperti self-awareness dan getting to the point membantu kanak-kanak memahami gaya pembelajaran mereka sendiri dan menggabungkan maklumat yang berbeza. Dengan mempelajari taktik ini, kanak-kanak boleh menjadi penyelesai masalah lebih baik dan membuat keputusan lebih bijak. Bagi pendidik, strategi ini boleh sangat membantu untuk menjadikan pelajar lebih menarik dan menambah baik kaedah pengajaran. Pada fasa mengenal pasti masalah, pelajar akan mengenal pasti konsep, pemahaman dan persoalan terhadap sesuatu topik. Hal ini adalah untuk membangunkan strategi pemikiran yang strategik, menganalisis maklumat dengan teliti dan membuat keputusan yang rasional. Selain itu, ia dapat membantu pelajar yang cenderung untuk menjawab sesuatu persoalan atau melakukan sesuatu projek tanpa mempertimbangkan maklumat-maklumat yang penting. Taktik ini dapat membantu pelajar untuk menilai sesuatu masalah dengan lebih mendalam sebelum bertindak. Untuk taktik carian yang sistematik, iaitu systematic search, adalah merujuk kepada proses pencarian maklumat atau penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan yang teratur, terancang dan berstruktur. Okey. Contohnya bila pelajar diminta untuk menulis esei atau melakukan projek penyelidikan, mereka perlu tahu macam mana cara yang betul untuk mencari maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel pendidikan, pangkalan data dalam talian dan laman web yang sahih. Jadi langkah dalam taktik ini adalah yang pertama, menentukan keperluan maklumat tu. Yang kedua, menggunakan kata kunci yang tepat. Yang ketiga, mencari di sumber yang relevan dan boleh dipercayai. Yang keempat, menilai kualiti dan relevansi maklumat. Yang kelima, menyusun dan menganalisis maklumat. Dan yang keenam, menggunakan maklumat dengan betul. Di pemikiran, asas ketiga iaitu planning, menekankan kepentingan mengatur dan menstruktur langkah sebelum mengambil tindakan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Taktik ini amat penting dalam memastikan usaha ditumpu dan berkesan, terutamanya melibatkan tugas yang kompleks. Perancangan bermula dengan menentukan objektif dengan jelas untuk memastikan semua tindakan sejajar dan hasil diinginkan. Elemen penting seterusnya dalam perancangan ialah menjadikan cabaran atau halangan yang mungkin timbul dan melakukan langkah contingency untuk menanganinya. Seperti contoh, senario dalam bilik belajar di mana pelajar ditugaskan untuk mencipta projek sains mengenai tenaga boleh diperbarui. Pelajar menentukan objektif mereka seperti membina model ringkas yang menunjukkan cara tenaga cerah boleh ditekan kepada tenaga elektrik. Pelajar juga menjaga cabaran seperti potensi kesukaran dalam pendapatan komponen dengan betul. Pelajar merancang untuk mendapatkan bimbingan daripada guru mereka. Pendekatan berstruktur ini memupuk keyakinan dan menggunakan kemungkinan mengabaikan aspek kritikal tugas. Taktik menyemak dan mengubah, iaitu check and change, dia membantu pelajar untuk memeriksa semula keputusan atau hasil kerja mereka dan membuat perubahan peningkatan jika perlu. Jadi berasaskan penemuan baru, maklumat yang lebih tepat atau pemahaman yang lebih mendalam. Jadi untuk taktik ni, dia mengajarkan pelajar bahawa pemikiran adalah sesuatu yang dinamik dan fleksibel. Mereka bebas dan terbuka untuk memperbaiki diri apabila mereka menemui kekurangan, kesalahan atau ruang untuk peningkatan. Jadi dia juga merangkumi pengubahsuaian pendekatan dalam pembelajaran dan penyelesaian masalah. Dalam taktik ini, langkah yang perlu diambil untuk menyemak dan mengubah, yang pertama adalah refleksi diri. Yang kedua, menyemak semula keputusan atau kerja. Yang ketiga, bersedia untuk mengubah pendekatan. Dan yang keempat, menerima kritikan dan maklum balas. Komunikasi berkesan adalah proses dua hala melalui penghantaran mesej yang betul, diterima dan difahami oleh orang lain. Jadi di sini saya sertakan 3 pengkaji berkenaan dengan komunikasi berkesan. Menurut Sailors 1988,
Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat, pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau mesej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut. Seterusnya, menurut Harold Laswell 1948 mengatakan bahawa ia merupakan satu cara mudah untuk menerangkan satu kegiatan komunikasi adalah dengan menjawab soalan-soalan. Dan yang terakhir daripada Ah Meng 1997 mengatakan bahawa komunikasi bermula dengan sumber atau mesej, kemudian interpretasikan atau tafsiran dibuat terhadap mesej tersebut. Seterusnya, mesej dihantar dan sampai kepada penerima setelah ia menafsir semula mesej itu mengikut maksud sebenar. Seperti gambar rajah yang tertera. Proses komunikasi ini perlu melalui semua peringkat tersebut bagi memastikan mesej yang dihantar dapat diterima mengikut maksud yang sebenar. Seterusnya adalah membandingkan dan membezakan. Membandingkan dan membezakan adalah teknik berfikir yang digunakan untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara, konsep, objek atau situasi. Di sini sertakan beberapa perkara berkenaan dengan membanding dan membezakan. Perbandingan membantu pelajar melihat persamaan antara dua atau lebih konsep. Yang kedua adalah pembezaan pula sangat penting untuk memberi pelajar pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana konsep atau objek berfungsi dengan konteks yang berbeza. Okey. Kedua-dua kaedah ini bukan sahaja dapat digunakan oleh guru dalam mengajar, namun ia juga boleh digunakan sewaktu sesi ataupun proses belajar. Seperti contoh, memberi tugasan, guru boleh memberi tugasan kepada pelajar untuk membandingkan dan membezakan dua idea atau konsep yang berkaitan. Teknik pemikiran arus tinggi ketujuh iaitu getting to the point, bertujuan untuk mengenal pasti idea utama dalam situasi kompleks dan mengabaikan butiran yang tidak perlu. Ia penting untuk membantu pelajar menumpukan perhatian pada maklumat yang relevan. Terdapat 3 langkah utama iaitu kenal pasti perkara yang relevan, seperti memilih fakta penting semasa membaca artikel panjang. Kedua, cari mesej deras iaitu memahami idea utama di sebalik butiran yang disediakan. Akhir sekali, ringkaskan atau mudahkan maklumat untuk menjadikannya lebih jelas dan mudah dipahami. Sebagai contoh, pelajar membaca laporan tentang tenaga yang boleh diperbarui, fokus kepada butiran utama seperti peranannya dalam mengurangkan pencemaran. Mereka meringkaskan mesej utama laporan seperti tenaga boleh diperbarui, mengurangkan bahaya alam sekitar dan menyokong masa depan yang lebih jauh. Teknik ini membantu pelajar membangunkan kemahiran analisis dan fokus terhadap perkara yang lebih penting. Pada fasa menggunakan beberapa sumber, pelajar tidak boleh bergantung pada satu sumber sahaja seperti buku teks yang mempunyai contoh maklumat yang terhad, di mana melalui taktik ini pelajar digalakkan untuk menggunakan beberapa jenis sumber maklumat untuk memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Dengan menggabungkan pelbagai sumber, pelajar akan memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan meluas terhadap sesuatu topik. Fasa seterusnya iaitu fasa kesedaran diri ataupun self-awareness, iaitu mengenal pasti kekuatan, kelemahan, nilai dan juga reaksi diri. Seterusnya itu membantu dalam membuat keputusan, kawalan emosi dan dapat meningkatkan kecekapan untuk mencapai matlamat peribadi ataupun profesional. Seterusnya, untuk kesedaran diri ini, dia berkaitan dengan pemikiran metakognitif, iaitu pelajar menilai cara berfikir dan juga belajar. Bagaimana seorang pelajar itu mencari ataupun menilai bagaimana cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun problem solving. Seterusnya, guru lebih peka terhadap keperluan pelajar, iaitu dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang bijak dan juga responsif. Iaitu melalui kesedaran ini, guru lebih peka apa yang diperlukan oleh pelajar mereka dan apa kelemahan pelajar mereka dan mencari satu inisiatif yang lebih bijak untuk memberi pemahaman yang lebih kepada pelajar-pelajar. Fasa seterusnya itu menetapkan matlamat, itu setting your target, itu dengan mengenal pasti objektif yang ingin dicapai dan juga merancang strategi.
Seterusnya, dalam pendidikan, menetapkan matlamat ini dia dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dalam pembelajaran dan juga turut membantu para guru dalam merancang PDP yang lebih berkesan. Contoh yang digunakan dalam prinsip SMART iaitu spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, relevan dan juga ada menggunakan tempoh masa. Dalam spesifik ini, contohnya saya mahu meningkatkan markah matematik. Okey, jadi pelajar akan setkan apa yang dia boleh capai dalam masa 1 bulan ataupun 2 bulan. Ini dicapai berdasarkan sokongan apa yang dia dapat lah ataupun minat, keperluan dia. Dan dia ada tempoh masa macam yang saya bagi tahu tadi, dalam masa 1 bulan, 2 bulan berapa yang dia nak capai. Dari A kepada B, B kepada A. Okey, seterusnya dalam menetapkan matlamat ini dia mendapat menggalakkan kreativiti untuk berdikari, daya saing dan juga mencapai kejayaan. Selain itu, dia bukan hanya dalam akademik sahaja tapi dapat membantu dalam pembangunan diri dan juga potensi pelajar. Ini telah disokong dalam kajian yang dijalankan oleh Loki dan Latham mendapati bahawa individu yang menetapkan matlamat yang spesifik dan mencabar cenderung menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak menetapkan matlamat. Untuk kelebihan top thinking tactics, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep. Selain itu juga, TTT ni adalah dapat menggalakkan kemahiran berfikir secara kritikal, dapat meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah, membantu dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kemahiran komunikasi, mengatasi bias kognitif, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ke-9, meningkatkan keupayaan menguruskan masa dan tugas. Dan yang ke-10, membantu dalam penilaian diri dan refleksi. Jadi penggunaan TTT ni dalam pendidikan memberikan pelajar alat yang berkesan untuk meningkatkan pemahaman konsep, berfikir kritikal dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi teknik-teknik ini menggalakkan pelajar untuk berfikir secara aktif, menganalisis maklumat dan mengatasi bias yang sangat penting dalam pembangunan akademik mereka. Seterusnya, mari kita fokus kepada kekurangan top 10 thinking tactics. Taktik ini walaupun memberikan struktur dan panduan, kadang-kala boleh menyederhanakan masalah yang kompleks, mengurangkan kreativiti serta menyebabkan pengabaian faktor-faktor penting yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang terlalu terstruktur. Yang pertama adalah penyederhanaan yang berlebihan terhadap isu-isu kompleks. Yang kedua adalah cenderung untuk mengurangkan kreativiti dengan memberi tumpuan kepada pemikiran yang terstruktur sahaja. Kurang memperhitungkan konteks atau situasi tertentu. Yang keempat adalah ketergantungan terhadap pengalaman. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan teknik ini untuk mengimbangi faktor emosi dan dalam pengambilan keputusan. Seterusnya, saya akan membentangkan aplikasinya dalam PDP. Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam taktik ini. Guru adalah sebagai pembimbing dan pencetus idea pada sesuatu permasalahan, manakala pelajar akan melakukan pembelajaran aktif seperti melakukan pembentangan atau menjawab persoalan yang diberikan oleh guru. Pada peringkat asal, pelajar akan mengenal pasti konsep dan masalah utama sebelum melakukan eksperimen. Pelajar juga akan meneliti maklumat mengenai eksperimen melalui buku teks. Semasa proses perancangan, pelajar akan diminta untuk merangka eksperimen. Pelajar juga akan sentiasa menyimak sudut tuju dan sudut biasan untuk memastikan konsistensi semasa melakukan eksperimen. Selepas itu, pelajar akan melakukan pembentangan dan pada peringkat pemikiran aras tinggi, pelajar akan membandingkan hasil eksperimen dengan kumpulan lain untuk mengenal pasti perbezaan antara maklumat. Seterusnya, pelajar akan menjawab persoalan yang diberikan oleh guru supaya pelajar mengetahui apakah maklumat penting yang berkait dengan objektif pembelajaran dan apakah maklumat yang tidak berkait.
Pelajar juga boleh merujuk kepada sumber seperti laman web pendidikan, kajian akademik dan ensiklopedia digital. Secara kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa top 10 thinking ini dapat membantu meningkatkan pemikiran kritis, kreatif dan juga reflektif, dan juga dia berguna dalam akademik, kerjaya dan kehidupan seharian, dan sesuai dengan era globalisasi dan maklumat, membantu individu dalam membuat keputusan yang bijak. Dari itu, top 10 thinking ini dapat membantu membentuk minda seorang pelajar yang fleksibel, adaptif, kreatif dan juga dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, dengan mengamalkan top 10 thinking taktik ini dapat meningkatkan kecemerlangan diri dan kemajuan negara. Okey, saya petik satu pepatah itu, pemikiran yang tajam adalah permata kehidupan, ilmu mendalam cahaya kegelapan. Terima kasih dan itu sahaja daripada kami.